ataupun dah start cuti ke, ataupun dah start apa ni, ada yang masih kerja. Okey. Bila masuk tentang bisnes sebenarnya dia tak ada cuti pun sebenarnya. Bisnes tak patut pun cuti sebenarnya. Kita boleh buat lebih, kenapa kita pilih kurang? Kita boleh buat lebih, kenapa kita pilih kurang? So sebab itu gudang Bos Ijan, dia tak pernah tutup, geng. Dia tak pernah tutup. Dia hari-hari dia buka. Salah satu sebab kenapa Bos Ijan dia kalau awak tengok semua, acik-acik tengok semua, Bos Ijan dia berjaya sampai sekarang. Salah satu sebab dia tak pernah tutup tau gudang dia. Dia tak pernah tutup. Dia kerja. Sebab apa? Sebab semalam Bos Ijan dia ada bagi tahu saya. Dia terang pasal apa? Dia terang pasal masa. Kenapa masa itu penting? Sebab masa itu emas. Bila kita